Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke hutan tertusuk duri, sakitnya sampai menikam kalbu. Izinkan saya kenalkan diri, ingin menyampaikan bicara buku. Nama diberi Nawaratul Aisyah binti Muhammad Isa. Saya merupakan anak didik dari Sekolah Kebangsaan Datuk Panglima Bukit Gantang. Kod sekolah saya ialah ABA 6020. Pada masa lapang, saya gemar membaca buku. Antara buku yang dibaca oleh saya ialah Kisah dan Pengalaman Beberapa Orang Ustazah yang berjudul Assalamualaikum Ustazah. Buku ini amat menarik untuk dibaca oleh kita semua. Buku ini diilhamkan oleh 4 orang ustazah yang berkongsi pengalaman mereka dalam mendidik anak murid ke arah yang cemerlang. Mereka berpengalaman dalam mendidik lebih dari 10 tahun. Buku ini mengandungi 269 muka surat. Diterbitkan oleh Himpunan Publishing House Sendirian Berhad. Dicetak pada tahun 2023. Penulis buku ini ialah Ustazah Rabiatul Adawiyah Ismosan, Ustazah Zahara Fajar Mina, Cikgu Nurliza Abdul Karim dan Ustazah Nadrah Husna. Saya memilih buku ini kerana buku ini sangat menarik dan mengandungi kisah-kisah yang boleh menjadi pengajaran dan panduan pada saya. Buku ini mengisahkan himpunan suka duka ustazah dalam melayani aneka ragam anak didik serta warna-warni kehidupan di sekolah. Guru bukan hanya berperan sebagai penyampai ilmu, tapi juga mengalas tanggungjawab sebagai murabbi telus dari hati. Guru perlu mendidik anak murid dengan penuh kasih sayang, menasihati dengan berhikmah, menegur tanpa mengait, serta menunjukkan jalan yang lurus. Kisah Arif yang lancur membaca Al-Quran walaupun pada usia 9 tahun cukup memberi kesedaran pada saya bahawa ibu bapa adalah contoh terbaik anak-anak. Manakala kisah Sofia yang ingin bertujuh pula sering dihalau oleh ibunya, menjadi cabaran pada ustazah untuk terus memujuk Sofia. Anak-anak murid yang lain juga ada pelbagai sikap yang cukup menguji kesabaran ustazah untuk mendidik mereka. Semasa pertandingan pula, ustazah akan meluangkan masa bersama melatih murid. Tidak ketinggalan apabila suami juga turut serta membantu melatih murid. Pengorbanan masa dan waktu ini bukan hanya ustazah sahaja yang terlibat, tapi juga keluarga sekali turut sama berusaha untuk kejayaan murid. Dalam buku ini juga ada menceritakan tentang program yang akan dianjurkan oleh ustazah yang sangat menyentuh hati, di mana guru-guru dapat menyelami perasaan anak-anak muridnya. Program ini dapat mengeratkan lagi kasih sayang antara guru dan murid-murid. Kesimpulannya, menjadi seorang guru bukannya sesuatu yang pekerjaan yang mudah. Malah seseorang itu perlu ikhlas, berani dan memiliki semangat yang kental untuk menghadapi cabaran sebagai seorang guru. Lebih-lebih lagi menjadi guru pada zaman ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.